Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza berada di Bazar Ramadan untuk membeli juadah buka puasa. Selain tu, kami dah buat tambahan di restoran, tapi nak juga cari juadah lain untuk turut sama berbuka puasa di sini. Kita lihatlah juadah-juadah yang menarik di Bazar Ramadan di sana. Macam-macam makanan ada dan minuman. Orang pun sibuk membeli juadah puasa. Okeylah, jom sebentar lagi kita lihat apa yang ada di sini dan bagaimana asyik-asyik orang di dalam hujan. Okeylah, kita jumpa sebentar lagi. Okey, selain Zaza kat sini ada kawan Zaza juga semua jom kita membeli belah untuk berbuka puasa. Ni suami punya. Okey. Okey, selain tu ada jumpa kawan juga turut membeli barang yang berbuka puasa. Kami pun berjumpa dengan mereka. Okey, antara yang ada nampak kita orang dah order buat tambahan dekat restoran, tapi ini untuk tambahan lagi. Untuk ada yang berkenan ataupun untuk buka puasa. Baiklah. Dia ada air. Ada kuih. Ada kuih. Bawang Melaka. Okey, ini satu berapa? Satu berapa? RM3.5. Apa nak? Kita macam kuih dia. Okey, ni satu je. Okey. Sekejap ya, Zaza nak membeli berada tu. Okey, kita teruskan perjalanan cari makanan lain pula. Tadi kita dah beli. Okey. Okey. So, macam air dia jual kat sini. Macam ada bol. Macam ada teriyaki, ada lauk-lauk. Kita boleh tengok air pun ada lagi. Apa tebu? Boleh? Okey. Okey dah, jom kita jalan round-round dulu. Round-round dulu lah kita. Ini ada koci bang? Nak beli koci? Koci ada tak? Mana? Ini koci. 31 je ni. Ni koci apa? Pulut hitam kan? Pulut hitam. Ni tu pulut hitam. Okey, kita bersama peniaga ni pula. Kat sini ada jual apa ni? Pecel, pasanggo, nasi tomato, nasi ayam. Hari-hari dah tak jual? Ada. Sebelum, kalau bukan bulan Ramadan? Ada nasi lemak. Dekat mana? Dekat Manjung Point sana. Oh, Manjung Point. Nanti Nasi lemak daun pisang. nasi lemak daun pisang. Oh. Maknanya nanti kita boleh review lah dekat nasi lemak daun pisang. Cari 7 beradik. Saya gerai nasi lemak 7 beradik. Oh, gerai nasi lemak 7 beradik di Manjung ya. Siapa-siapa yang nak datang, sebab kita pun bukan orang sini, tapi sebut Manjung. Kita nanti kita sembang. Okey. Kepada anda semua boleh datang. Okey. Datang ke gerai 46. YouTube saya pun 1.39K. Maknanya. Sebab ini jauh-jauh satu dunia. Okey, datang ke sini ya. Akak-akak tu yang suami-suami tu dia. Okey, tutup. Okey, kat sini ada jual buah-buahan.
So macam mana buat gini. Okey, jalan-jalan lagi ada. Oh, ada bihun sup. Ada donat. Ada air soya. Macam-macam lagi. Okey, kita tengok. Air. Tengok. Okey. Abang, gambar semangat dia boleh masuk. Okey. Air tebu. Ada lagi air tebu? Air tebu pun ada lagi. Abang, air tebu? Ya, itu bukan tengah tadi. Ni kurma apa ada, asam apa ada. Ni nak abang? Campur-campur. Oh, putih jagung. Ni putih jagung ke? Agak jagung. Ni macam mana? Banyak sangat, 5 ke? Nak 5 ke? Nak beli agak-agak jagung. 5? Cukup? 5 RM3? Tak cukup. 5 boleh? 5 lah. Kat sini ada kuih lain juga. Tu. Okay, sekejap lagi sebab kita nak buat pembayaran. Okey, kami dah beli banyak membeli. Suami tolong. Okey, kami dah raw-raw lagi. Kita lihat asyik-asyik orang yang berada di Bazar Ramadan. Okey. Air. Dia pun seronok masuk YouTube Zaza Arts ya. Kemain lagi air lagi kuat apabila dapat masuk YouTube Zaza Arts ya. Okay, orang jual kuih tu pun buat live. Tengok. Satu bagi. Okey, kita lihat. Macam aksi ya. Peniaga berniaga pun turut nak masuk YouTube. Okey. So ya, jom. Okey. Antara yang saya jumpa dia kawan juga kat sini. Turut sama berada di Bazar Ramadan. Okeylah. Kita jumpa lagi. Apa-apa nanti WhatsApp lagi dekat TikTok. Okey, kita jalan lagi. Terima kasih ya. Ada jumpa kawan baru yang nak subscribe di program ni. Air, ada air tebu. Satu berapa? RM7. Okey, kita nak bayar untuk beli air tebu. Kita jumpa sebentar lagi. Okey. Ada juga air kelapa juga. Dan tebukan. Dan lain-lain. Siap mesin lagi kat situ. Yo, dapat tu mesin. Terima kasih. Orang kalau yang nak bayar zakat fitrah pun boleh bayar zakat fitrah. Okey. Ada loading station. Tu. Macam ada nak. Mutabak. Dia beli mutabak tak bang? Mutabak. Lain kali kita beli mutabak.
Okey. Jom. Okey, kita tengok ada peniaga apa lagi. Ada sate. Ada peci. Kita tengok ada siapa lagi. Oh, ada jual kuih-kuih juga abang. Kalau nak beli roti ke kuih-kuih apa ke boleh beli kat sini. Beli kesik ayu ke? Ada sik ayu. Kita beli. Okey, jom kita jalan-jalan dulu. Ada air jagung. Ini kalau si Amar dia minum ni. Pilihan air dia. Okey, okey. Okey, dekat sana ada jual murtabak, daging dan ayam tapi kena beratur dulu untuk mendapatkannya. Daging, ayam ada juga. Dan sini juga ada roti john. Okey, kita beratur kat sini untuk membeli murtabak. Nampak tak? Tengok chefnya siap bertopi-topi bagi nampak tu chef. Kalau chef murtabak patutlah ramai orang beratur di sini untuk membeli murtabak yang ada. Okey, kita tunggu giliran. Murtabak daging ni? Kak, ambil gambar saya sihat ya. Kak. Daging. Daging satu. Ada. Okey, kita akan beli. Wasak. Murtabak Pak Din lah nama dia? Nama gerai ni Murtabak Pak Din. Murtabak Pak Din Keramat. Datang sini. Dulu kita kat Keramat. Sekarang kita dah balik Manjung. Oh. Jaga kat Manjung. Setahun sekali sahaja Ramadan. Oh, ada kat sini? Kita rehat. Oh. Untuk Ramadan saja kita berniaga. Mesti sekejap ramai orang beratur. Tak apa, kejap dapat. Kejap ya. Kejap lagi kita cuba. Awak nombor yang keempat. Okey. Ya, ada. Rasa dia orang akan beratur. Pak Din ni cik lah. Pak Din ni cik. Ini tokek. Oh, tokek. Dalam CCTV. Oh, ada CCTV. Dia tengok kita buat kerja. Saya bekerja. Oh. Tapi ada abang kata apa rahsia sedap jugalah. Dia tak ada rahsia, cuma dia ni orang lama. Oh. Dia mereka lama kan, mana pelanggan dia tu ada lah. Dia tak ada rahsia, lama je. Satu berapa? Ada perintik kan? Oh. Kalau dia ada berapa perisa? Dia ada berapa perisa? Perisa ada dua saja, ayam dan daging. Oh. Tak ada cheese, tak ada berdebak. Lele, cheese tak ada. Maksudnya buat yang klasik. Yang klasik sahaja. Okeylah. Ada apa lagi Kak nak tanya? Saya boleh jawab. Bagaimana aku? Tak ada. Soalan belum dijawab. Kasih istirahat. Lain kali kita datang lagi. Bapak buat review, rasa dulu. Tak apa. Rasa dulu. Kalau okey ke tak okey, kita orang bagi tahu. Kita bagi tahu kawan-kawan pejabat ke, kawan-kawan jiran ke. Bagi tahu lah. Boleh datang sini. Dia sampai bila berniaga? Sampai bila berniaga? Kita akan berniaga sampai esok nak raya. Hari ni kita cuti lah. Oh, okey. Hari akhir kita 29 Ramadan kita dah cuti. Okeylah, sekejap ya. Kita nak keluarkan wang untuk membuat pembayaran. Okeylah. Zaza dah beli murtabak dekat sini. Dan membeli makanan lain pada suami di sana tu. Pada suami sana. Dia beli bawa macam-macam makanan. Dan kita akan pergi ke restoran yang kita tempah makanan tadi. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen YouTube kami. Ia dah 1.38k. Dan sekiranya anda melihat ada iklan, jangan skip ataupun langkah. Okey, teruskan menonton. Terima kasih. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Tata dok selalu.